Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ayam tumis pedas. Okey, jom kita tengok caranya. Kini saya nak tunjuk bahaki yang kita akan kisar dah. Kita nak kisar bawang merah dalam 4 biji, bawang putih 4 ulah, lepas tu cili kering ni saya guna cili kering buah besar. Sebab cili kering buah besar ni dia tidak pedas. Jadi kita masuk ke air dan kita akan kisar sampai bahan-bahan kita ni dia betul-betul halus lah. Ni saya akan panaskan dulu sedikit minyak untuk kita goreng ayam. Ni ayam saya guna ni separuh ekor. Ayam tidak berapa besar sangat lah. Kita guna separuh ekor. Lepas tu ayam ni kita lumurkan dengan garam dan kunyit. Garam tu kita letak sedikit sahaja. Sebab lepas ni kita akan letak pula garam dah. Orang kata letak bagi-bagi rasa je lah. Lepas tu kita nak goreng. Ayam ni kita goreng separuh masuk. Kalau kita goreng garing nanti orang kata bila kita makan ayam kita tu kita rasa kerah. Jadi kita goreng separuh masuk sahaja ayam kita ni. Kalau kita nak buat ayam tumis pedas ke, ayam masak kicap ke, dia sedap kalau kita goreng dulu sekejap ayam kita ni. Tapi kalau tak goreng pun dia tetap sedap. Kata kena cara buat jadi deh. Ni kita nak angkat dulu ayam hak dah kita goreng separuh masuk ni. Kalau goreng garing bila kita makan memang kerah. Tu yang kita bila kita makan ada orang buat tu itu ataupun kita beli tu kita rasa kerah tu sebab dia goreng terlalu garing sangat. Ni kita goreng separuh masuk gini, ayam tu dia tetap lembut, lepas tu dia rasa tu tetap sedap walaupun kita goreng sekejap je deh. Lepas tu minyak untuk kita menumis ni kita tak payah kata guna minyak lain. Guna minyak bekas kita guna untuk goreng ayam ni je. Ni kita masuk ke bahan yang kita dah kisar tadi. Kita kisar halus tadi. Kita nak tumis lah bahan yang kita kisar ni. Lepas tu kita masuk ke belacan. Sebabnya masuk ke belacan ni, ayam tumis pedas kita ni kita tak letak pun banyak bahan, banyak orang kata banyak kakah kalau orang Kelantan kata deh. Tak letak banyak bahan, jadi kita kena letak belacan untuk naikkan lagi rasa sedap dia tu. Tapi kalau yang tak makan belacan tu, awak tak payah letak pun tak apa, dia tetap sedap dah. Tapi kalau nak lagi sedap, letak sedikit belacan. Memang sangat-sangat sedap, rasa dia tu lain daripada yang lain. Ni saya buat versi kata macam budak-budak suka lah. Masa saya jual kantin sekolah tu, saya buat cara-cara ni lah. Cara mudah, sedap. Kalau kita letak banyak bahan, kadang-kadang budak tu dia tidak berapa nak suka sangat. Macam kita letak halia, dia ada rasa halia. Dia jadi kurang budak untuk budak makan dah. Lepas tu bila kata dah nampak kering sikit tu, kita letak sos cili. Letak sos cili dalam lebih kurang 1 sendok kecil gitulah. Letak sos cili ni, dia akan bertambah lagi sedap tumisan kita ni. Lepas tu kita selalu kacau jugalah sebab kita takut hangit bahagian bawah. Ni nampak dah kering tu, dia belum pecah minyak molek lagi ni dah. Tapi bila nampak dah kering tu, kita masuk ke air. Air ni masuk ke secukupnya lah. Tapi janganlah banyak sangat. Lepas tu kita akan tumis sekali lagi. Orang kata kalau kita buat bahan-bahan tumis ni, lagi lama kita tumis, dia lagi sedap sebenarnya dah. Lagi lama tumis, lagi sedap. Dia kata hilang maung daripada cili kering tu. Dia tak bau dah cili kering. Tu kalau kita makan, ada orang buat tu, rasa lagi cili kering. Sebabnya dia tumis sekejap. Memang tak sedap kita makan rasa cili kering. Ni kita masuk ke ayam yang dah kita goreng tadi. Lepas tu kita biarkan ayam tu. Biar lama dia meresap bahan tumisan dalam isi ayam tu. Dia kata biar dia slow-slow masuk. Ni saya buat kata berkuah sikit lah. Kalau awak nak buat kering tu, awak kurangkanlah letak air. Tapi kalau saya sukalah buat tumisan ayam tumis pedas ni, dia ada kuah. Dia jadi sedap deh kalau kita makan kuah dia tu. Kita rasa macam kita makan ayam tumis pedas di kantin sekolah dulu-dulu. Memang kata mokcik-mokcik kantin dia buat lebih kurang gini, dia buat ada kuah. Sebab budak ni dia suka makan benda ni ada kuah. Lepas tu ni saya tambah garam, tambah gula. Macam garam tu letak agak-agak je lah. Sebabnya dalam ayam ni dia ada rasa masing dah. Nanti kita rasa sendirilah. Kita nak masing ke nak manis ni, kita boleh rasa deh. Macam saya ni saya buat kata masing manis tu kira cukup. Sebabnya orang kata budak-budak lah. Terutama budak-budak dia suka kalau masak ke tu ada rasa manis-manis. Tapi setengah orang tu dia tak suka pun letak gula. Tak payah letak dah. Tak payah letak kalau tak suka letak gula. Tapi kalau nak sedap masak ke kita, letaklah gula walaupun sedikit pun. Biar kata rasa tu biar cukup. Jangan kata masing saja dok. Ni saya letak bawang holland, lepas tu kita biarkan sekejap bawang holland kita tu dia layu. Nak letak bawang holland, nak letak lada semua tu, terpulang kepada kita dah. Tapi kalau kita letak bawang holland ni, dia nampak menarik sikit.
Ni dah kata betul-betul masuk dah lah ni. Ayam tumis pedas kita ni dah. Kalau awak tengok macam tengok dalam video ni dia tak nampak mana dia pecah minyak, tapi kalau kita tengok bagi di luar ni memang dia betul-betul pecah minyak dah lah. Saya masak memang lama sikit untuk buat ayam tumis pedas ni supaya dia tak bau cili kering tu. Kalau bau cili kering memang nak makan pun tidak sedap dah. Ni kita nak angkat, lepas tu nak hidangkan ayam tumis pedas kita ni. Ayam tumis pedas ni kalau kita makan dengan nasi minyak pun sedap, makan dengan nasi putih pun sedap. Dia kata sesuai. Yang mana dah tengok tu, bolehlah cuba buat resepi ayam tumis pedas. Cara-cara orang Kelantan. Buat dia sangat mudah, tidak banyak bahan, tapi rasa dia tu sangat-sangat sedap. Yang mana tak pernah makan lagi, cara buat lagu ni, boleh cuba buat deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.